pagi tadi. So sekarang kita tengah cari kedai makan. Tapi at the same time kita orang nak singgah tempat-tempat yang best lah. Sebelum kita nak balik, apa benda? So kat belakang tu dah ada banyak barang. Kita naik flight pukul 8. So kita berjalan sampailah kita orang last pergi airport. Kereta hantar dekat airport. So sekarang kita orang cari kedai makan dulu. So stay tune. Hai guys, update. Kita orang tengah tunggu nak main jet ski dengan pakai. Sebenarnya unplanned, tapi sebab kita orang dah kita sajalah dekat pantai ni. Lepas tu ada abang tu bawa dia punya kite dengan jet ski tu. Dia kata 15 minit 150, setengah jam 200.5. Lepas tu kita orang macam tak nak. Lepas tu dia kata kalau macam tu setengah jam 150. Lepas tu aku dengan kakak aku auto on tu. So kita nak tunggu hujan berhenti sekejap. Lepas tu kita nak main. Tolong doakan saya dan kakak saya selamat ya. Sebab kita orang sangat takut. Takutnya sama macam semalam yang nak main cable car. Tapi kita orang buat decision tak nak tukar baju tau. Sebab abang tu kata basah dekat area kaki je. So kita reda. Sebab bag sebab baju semua dah dekat dalam bag. Bag susun dekat bunyi. So nak tukar tak sempat. Sebab kita orang nak pergi airport pukul 5. Sekarang pun dah nak pukul 4. Ya Allah, cepatlah aku sabar nak main. Weh, kita orang nak naik. Kita orang nak naik jet ski. Tapi bawa Kayla. Mula guide tu akan ajar kakak dulu. So kakak akan pergi dulu. Semalam pergi 10. Lepas tu baru ambil kita orang. So tengah tunggu life jacket and dia nak prepare jet ski untuk kita orang. Ya Allah, sumpah tak expect weh aku naik jet ski. Takut. Dah lah drive sendiri. Dengan pakai macam ni. Sebab memang tak plan langsung nak main jet ski. Datang senang saja je. Lepas tu tiba-tiba dah berharga murah. Memang kita ambil lah. Buat 6 tau dah 6 dia lemak kalau bolang. Kita nak pergi dekat jet ski. Kita dah basah dah. Itulah aku nak tukar semua tadi. Tak apa aku bawa ni. So ada bukti. So aku akan naik dekat belakang guide tu dulu. Dia ajar cara bawa. So nak kena isi form dulu. Sebab in case kalau jadi apa-apa. Weh ketar. Kacau. Life jacket. Fast, fast, fast.
Ini dah 7 minit dah. Sebab kalau kita duduk dekat sana, Ha? kita tengok area belah sini kan, nampak dekat kan. Ha? Ya, bila kita duduk kat sini rasa jauh. Ha. Okey, tengok batu dua tu. Nampak dekat kan? Tapi kat situ sampai 10 minit ataupun 15 minit. Tak nak. Okey, untuk area jet ski kalau abang tu bagi tahu tadi, Ha? Sampai yellow. kampung warna kuning ni. Ha. Okey, dia satu line ni sampai ujung sana. Hmm. Okey, untuk area dia main kat area sini bukan belah sana. Sebab belah sana main area tempat orang ikat jet ski, orang lalu lalang lah dekat area. Adik bawa jet ski dulu adik. Sakit dia. orang dah settle. And ya, kita orang basah. Seronok. Lain kali datang sini dia dah tengok abang-abang jalan. Macam laju je. Tak laju. Ada sangat. Akak macam mana? Macam mana? Macam mana? Seronok. Tapi mencabar gila. Oi, takut siut. Nasib baik Kalau- bukan kita orang yang bawa tau. Kalau tak pandai memang tak payah bawa. You weh, kita orang memang tak berani gila. Bila terbalik. Aku rasa kan kalau aku bawa aku duduk tengah aja aku tak pulas. Aku takut. So okay sebab abang tu yang bawa. Seronok. Baju lagi ni. Ya doh, kita orang terpaksa tukar baju. So abang tu tipu lah. Dia kata seluar je basah. Sampai muka je. Make up aku macam mana? Enjoy. Yes. Yes. We enjoy. You enjoy? Ha. Sure. Yeah, sure. Owner dia yang bagi murah tu. Sebab kita orang local person. Thank you doh. Mas, takut basah. Kena pun basah nenek. Ha, attack oh. Mana tengok? Huish, takut gila. Make up dia macam mana? Macam tu lah. Tak luntur? Wow. Si makeup setting spray. Orang ni ikut Syafiq kot. Syafiq tu siapa? Syafiq yang bagi dia bapak. So kita orang nak tukar baju dulu. Lepas tu terus gerak airport. Sebab ni dah lambat dah ni. Alright, bye bye.
guys, kita orang dah sampai airport Langkawi. So sekarang kita tengah tunggu. Kita punya flight pukul 7:05. So sekarang baru pukul 6 subuh. So tengah tunggu tu, flight pun dah sampai. So tadi tukar baju, tahu tak? Tukar baju kedut babe. Ya, sebab unplanned nak main jet ski. Penatnya, harap semuanya penat weh. Weh, a bit rushing weh. Penatnya. Kalau sebab tangan je. So, sekejap lagi kita akan naik. My battery pun tinggal 9 tahu tak? Tapi dah nak balik dah. Bye Langkawi. Dah nak balik KL. Tapi best lah sebab dapat main semua. Actually tak dapat main semua pun. Sebab lah, sebenarnya package kita orang kan ada kayak tau. Tapi kita orang tak main sebab after pergi Paradise tu kita orang pergi data lalang. So tak nak lah foto-foto. So tadi main jet ski pun tak tahu muka aku macam mana sekarang ni. So biarlah. Flight kita dah sampai lama dah. Baru nak naik ni. Nak naik. Berat lah beg Kailah. Kita dah dapat duduk belakang. Saya terpisah. Rokok elektronik dengan baterai tidak boleh dikeluarkan sesudah dipadamkan dan disimpan bersama anda. Sebagai peringatan, perokok didalamkan, makanan dan minuman dari luar tidak dibenarkan semasa penerbangan. Terima kasih. Ladies and gentlemen, this is an announcement. Please ensure all hand carry items are placed in the first. Jom balik, tapi kena tunggu abah. Tak tahu abah sampai ke belum. Wih, ni charging station. Kedua ke Kuching, sekarang telah akan ke pintu B4. Pintu B4, terima kasih. Your attention please.
Wow, ala ni tau. Kita tengah tunggu abah. Penatnya. Tak tahu abah nak ambil pokok apa. Banyak gambar video nak kena spam. Tak larat. Biarlah aku barai. Aku tak larat gila kan. Penat. Mama tumpang tengah miau. Penat. Kepenatan. Mana abang ni yang cepat sikit bang. Abah dah nak sampai. Miau. Wih, sonok dia. Kita tengah tunggu abah. Abah dah sampai. Mana abah nyorok dah. Abah baru balik kerja. Lepas tu terus ambil kita orang. Mana si abahnya? Abah! Lama tak jumpa. Yang jalan ni dah lemuk semuanya makan angin cukup ke makan kurus. Dah warak dah ni. Seronok. Kau penat. Penat. Dah katanya jalan seronok kau balik tak penat. Aduh. Sakit badan. Katanya awas tadi telefon kakak. Oh. Barang ni. Yeay, boleh balik. Nak pergi makan dulu. Lapar. Hari gila lapar. Aku tengokkan main kat sini. Abah dah lah salah ambil kita orang dekat ni tempat bas. Kita orang pun turun dah. Dia ni sampai. Lapar. Sampai lah. Ya, kan kat sana tu, kat belakang. Terus kita pun macam ampakkan tadi. Kita dah sampai Sungai Buloh. Tak pernah orang naik jet buat pun. Kita dah sampai Sungai Buloh. Tapi berhenti makan jap sebab lapar. Baru yang nampak kita penat. Tapi orang ni orang penat lah. Sebab semalam. Kita tadi sebab dia air. Rasa penat. Untuk makanan sampai. Lepas tu kita balik rumah. Hari ketiga ni kita tak banyak benda pun buat. OOTD pun tak ada. Sebab banyak kedai tutup. Tempat kita nak pergi tutup. Nak buat batik tutup. Lepas tu nak pergi makan dekat kedai ni viral pun tutup. Sebab dia tutup hari Selasa. Banyak tutup hari Selasa. Okeylah, tunggu nanti. Bye-bye. Yeay, finally sampai rumah. Seronoknya. Okay, itu je lah vlog saya untuk hari ketiga dekat Langkawi sampai Selangor. Okay. So itu je lah total vlog saya. Mungkin saya akan buat day 1, day 2 and last day, day 3. So hopefully korang enjoy. Kalau korang tak enjoy pun tak apalah. Ni as ini sebagai momen saya. Sebab saya ni seorang yang pelupa. Takut saya dah lupa macam mana suasana dekat Langkawi. So saya buatlah vlog ni. Okay, thank you for watching guys. See you kalau saya pergi holiday lagi. Bye.